Saya kata dia, walaupun kita kata memang dia memang membantu menurunkan berat badan, sebenarnya prinsipal untuk nak turun berat badan tu dia mestilah kalori yang diambil tu kurang. Jadi apa yang ubat tu buat, pertama sekali memang ubat tu berbeza-beza dia punya pathway. Dia akan rencat selera makan. Jadi bila rencat selera makan, maksudnya kalori dia ambil tu kurang lah. Apa-apa hal sekalipun, dia akan bergantung kepada berapa banyak kalori yang diambil. Kemudian ni ada kajian juga ditunjukkan, penurunan beratnya adalah peratus penurunan beratnya tu kalau kita tengok dari segi berapa banyak puratanya dan kita bandingkan dengan orang yang misalnya dia tak nak ambil injection, dia melalui diet, dia adalah kita katakan dia sebenarnya tak pun lagi bagus dalam jangka masa panjang. Maksudnya dia kata okey boleh kurang sebanyak sehingga 20% dalam masa 2 tahun. Tapi kalau maksudnya kalau dengan menggunakan diet pun sebenarnya dia boleh capai 20 kg tu dalam masa 2 tahun. Mana sekalipun dia akan back kepada berapa banyak yang kita makan.